Yes, hai. Assalamualaikum kawan-kawan Projek Solo. Dan inilah dia yang dilancarkan pagi ini di Alostak guys, di KW Kitway Motor Alostak. Dan dua buah yang dilancarkan hari ini iaitu RT25 dan RT5. Dua buah. Untuk video yang lebih detail guys berkenaan dengan skuter ni dan harga dia berapa, korang kena tunggu. Stay tune. Okey, jadi baik guys, kita lihat sedikit spesifikasi untuk RT5 engine type, single cylinder 4 stroke, displacement 246.9 cc dan power yang hadir 19.5 kW pada 8,500 rpm dan maximum torque 24.5 Nm pada 6,500 rpm. Cooling system liquid cooled clutch transmission automatic belt, front suspension telescopic fork, rear suspension dual shock absorber, anti-lock braking system ABS, dual channel. Dia hadir dengan traction control system TCS switchable, USB port charger type A dan type C. Untuk ketinggian tempat duduk 780 mm dan ground clearance 155 mm. Untuk berat kering 190 kg dan kapasiti tangki 18 liter. Dan kita lihat pula RT25 hadir dengan engine type single cylinder 4 stroke 4 valve DOHC dan kapasiti engine 247 cc. Dan power yang hadir 19.5 kW pada 8,500 rpm, maximum torque 24.5 Nm pada 6,500 rpm. Cooling system liquid cool, transmission CVT, belt automatic, fuel system EFI. Untuk front suspension telescopic fork, rear suspension spring damper. Ia hadir dengan braking system ABS dual channel, traction control system TCS switchable. Ketinggian tempat duduk 750 mm dan ground clearance 135 mm. Berat kering 179 kg dan kapasiti tangki 12.6 liter. Okey, jadi baik kawan-kawan, kita dah tahu hari ini dilancarkan dua buah model skuter iaitu Cyclone RT2S dan RT5 dan mempunyai harga yang berbeza. Kelebihan pada RT5 dengan harga RM16,888 berbanding dengan RT2S dengan harga RM13,888. Jadi pastinya kedua-dua skuter ni ada perbezaan dia. Dan kalau kita lihat pada RT5 hadir dengan features-features yang lebih berteknologi. Seumpamanya windshield digunakan secara automatik dan lagi satu kelebihan pada double stand dia yang boleh naik turun secara automatik. Itu yang handsome guys. Lagi satu, bila korang on je, kedua-dua side mirror ni terbuka secara automatik. Kalau tak nak, kalau korang off aja, dia akan tutup, simpan rapat-rapat. Ni double stand. Ini double stand. Yang ni windshield. yang ni windshield. Up and down. Okey. Okey, jadi baik, itu saja kawan-kawan bersempena pelancaran dua buah model skuter yang dilancarkan hari ini iaitu Cyclone RT25S dan RT5 Jadi korang dah tahu segala info dan kita bakal jumpa esok. Ada lagi pelancaran di mana? Di Kuala Ketil. Jumpa lagi esok dan terima kasih korang yang menonton dan sebelum tu korang jangan lupa follow, like, comment and share. So, jadi mana yang nak dapatkan skuter-skuter idaman korang ni, korang boleh je pergi dekat ruangan komen. Aku dah sediakan segala maklumat dan hello. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.